على محمد وعلى آله. يقول الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Suratul Ikhlas. Kata oleh Muhammad, tumpah Muhammad, Allah tu ahadun, Allah satu ya. Ini samakan mana? Allah tidak dua, tidak tiga. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Allah ni tepat tumpuan semua makhluk ni pun Allah buat. As-samad ti pun kong tuk yangในโลกนี้เพิ่ง Allah orang dia tahu. Nah, yang ketiga, lam yalid, dia tak berani Allah mai keluar, mai keใครสักคนไม่รู้ walam yulad, dia ไม่มีใครมาเป็นพ่อเป็นแม่เขาไม่มี lam yulad, tidak diperanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, ไม่มีสิ่งใดในบรรดามัคลุกที่เหมือนอัลลอฮ์ อัลลอฮ์ไม่ใช่ไม่เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหมือนกับอัลลอฮ์เอากันอย่างนั้นนะทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหมือนอัลลอฮ์ลัมยักุลละฮูอะฮัดุนกุฟุอันนะลัมยักุลละฮูอะฮัดุนกุฟุอันละฮูnah, tidak ada satu perkara yang serupa Allah. Kalau kata Allah tak serupa dengan yang lain, itu tak apa malaikat. Malaikat sekali tak ada satu perkara tak serupa Allah. Itu malaikat sekali. Itu hak Allah Ta'ala royak hari ini. Sama ada lam yakun lahu kufuwan ahad ataupun laisa kamitslihi syai'un wa as-sami'ul basir. Dia royak kata tidak ada sesuatu syai'un serupa Allah. Jangan kata Allah tak serupa dengan semua perkara, tak boleh. Mana Allah fikir tak serupa dengan orang. Nah, tapi kalau yang atas tidak ada satu perkara serupa Allah, tu mana bawa Allah tu mana. Insya-Allah lah. Itulah kita ngaji surah Qul huwallahu, surah Ikhlas. Sampai faham surah ni, ikhlas kepada Allah hanya tunggal. Dah. Allahumma waffiq wa la hadi ila sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.